Jadi jarak antara ditiup sengkakala yang pertama runtuh langit dengan tiup sengkakala yang kedua menurut suatu hadis ini bertaraf hasan lah, 40 tahun. 40 tahun daripada hancur langit bumi, tak ada benda tu 40 tahun. Masa tu tak ada benda, Allah seorang je. Allah seorang je yang ada. Mu'adh bin Jabal tanya cerita ni, ayat ni, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, pada hari mahsyar nanti ditiup sangkakala, maka bangkit dan datang manusia berkumpul menghadap Allah dalam keadaan begitu ramai. Suatu hari pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang imam sembahyang isyak, dia sembahyang isyak, dia baca surah ni, juz Amma, surah ni, surah Amma Yatasaalun, surah Sabah, sampai ke ayat ni, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, rebah. Tu imam rebah pasal terlapor takut. Hari tiup sangkakala, tu imam rebah, diusung oleh makmum, sekejap tak dang nak apa-apa, meninggal dunia. Terlapor takut. Tu imam nak cari mana tu imam Lenin, rebah jirik kulit pisang. Tu imam nak berleping kejauh bining. Tu ramai rebah kan, terlapor takut. Allah hebat. Pasal dia imam dia kuat. Kita imam kau, imam slow, imam constable, imam laskopra gitu lah, imam juga kadang imam. Tapi nak naik ke bunga padi lambat lagi. Ni imam, ni kelas tinggi. Orang yang terlapor apa benda ni, khusyuk sangat memerhatikan ayat yang dibaca, sampai rebah tu pesang. Lepas tu tendang saka sekejap, usung hati tu. Nampak? Ni tak imam. Tak takut dah, takut mulut je. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dah angkat khutbah. Dah angkat mula-mula. Lepas tu siapa kat isi khutbah? Datanglah beramai-ramai ke Pulau Duyung. Apa juga tu imam. Gak itu berkah budaya lain. Tadi mu kata ittaqullah. Dan kalau ittaqullah, jangan baca lagu tu. Jangan datang ke Pulau Duyung, kerana malam ini adalah diadakan majlis gala night, majlis maksiat yang sangat besar di dalam bumi Terengganu. Itu baru ittaqullah.